bila kita pasang aircon, kadang-kadang kita ingat asalkan dalam satu ruang ni dah ada aircon dah cukup, boleh sejuk. Tapi sebenarnya kita kena ambil kira luas bilik ni lah, dan daripada luas bilik ni baru kita akan kira berapa horsepower aircon yang diperlukan untuk dalam kawasan sini. Kita tengok siling 2x4 kaki ni Okey, kita kira dulu di mana lebar dia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okey, 9 kali 2 kaki maknanya 18 kaki lah dia punya lebar ni. Panjang dia kita kira ni 1, 2, 3, 4, 5. Okey, 5 keping ni panjang sekeping ni 4 kaki, 5 kali 4 20. Jadi panjang dia 20 kaki lah. Okey, keluasan ruang ni dia punya luas dia kita dapat tadi 18 kali 20 kaki Okey, bersamaan dengan 360 kaki persegi kaki persegi. Okay, untuk BTU sama dengan kita boleh guna, okey, untuk BTU ni kita boleh ambil sama ada perkali dia 60 perkali haba ataupun 80. Cuma kalau perkali haba 80 ni sekarang kita banyak pakai ni. Kalau perkali yang 60 tu dia untuk bilik biasalah, mungkin tingkap tak kena bahagian yang panas, lepas tu tak ada gadget peralatan elektrik sangat. Tapi sekarang manalah dapat macam tu kan, kebanyakan keliling kita dah ada gadget, jadi kita ambil perkali yang perkali haba 80 lah. Untuk BTU ni adalah kita akan ambil luas darab dengan perkali haba kali haba. Okey, jadi kat sini luas 360 darab dengan perkali haba kita ambil 80 lah. Okey, sama dengan kita dapat 28800 28800 BTU. Okey, jadi kita kena carilah aircon yang boleh cover 28800 BTU tadilah untuk ruang ni cuma paling senang kalau aircon ni kita biasa ambil kira horsepower kan, berapa horsepower kan. Okey, untuk 1 horsepower bersamaan dengan 9000 BTU Okey, ni tadi ruangan bilik ni tadi kita memerlukan 28800 BTU. Jadi kita akan kira macam ni 28800 kita akan bahagikan dengan 9000. Okey, bersamaan 3.2 horsepower lah. Okey, jadi untuk ruang ni kita sebenarnya perlukan cuma 3.2 horsepower je lah sekurang-kurangnya. Jadi mungkin kita boleh standby lah sama ada 4 horsepower ke kan. Okey, jadi macam ni kita ada 1.5, 1.5, 1.5, sana tu 1.0. Jadi kalau ikutkan cukuplah aircon yang untuk nak cover ruangan ni, dah lebih pun. Total up kita boleh dapat dalam 5.5 horsepower lah ikutkan.